Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan izin daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada hari ini. Sedar tak sedar dekat-dekat nak habis jugalah kitab kita ni. Walaupun nak kata nak dekat habis tu tak habis-habis pun lah. Tapi kira cebayang, ini udah habis, tinggal ni sikit lagi. Mana sikit juga dah. Kawan saya baru ni mesej saya, dia kata dia dah selesai dah baca juzuk yang pertama. Kita ngejar lah maknanya. Tapi gamaknya kita boleh potong sebab demo kuliah 11 kali hawas je. Bertahun-tahun nak habisnya. Kita ni pun bertahun juga. Tapi alhamdulillah gerak maknanya. Bak kata cikgu, supaya gaya bersikap. Jangan berhenti. Kalau berhenti jatuh. Alhamdulillah. Kalau kena laju sikit dia bersikapnya. Udah dekat sini je. Tak payah ke Poyang maknanya. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung hadis yang panjang yang iaitu hadis yang diriwayatkan mengenai kisah Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh. Ni nama-nama baru yang mungkin orang tak tahu nyebutnya tak. Hamnah tu apa dia? Kita tahulah cerita tu. Ada dua tokoh utama yang telah kita dengar namanya berkaitan dengan isu darah istihadah, iaitu Sayyidatuna Fatimah bintu Hubaish, dan seorang lagi adalah Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh. Jahsh. Dia kena apa itu? Matikan pada huruf ha, bunyikan sikit huruf shin tu. Tapi jangan beri benar kan. Jahsh, iaitu kisah Sayyidatuna Hamnah ni, beliau mengikut kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu merujuk kepada kes seorang wanita yang darahnya melebihi 15 hari. Dalam masa yang sama, setelah darahnya lebih 15 hari, makanya dia pula pada bulan lepas ni, contoh dia pada bulan lepasnya datang haid biasa, tak sampai lebih daripada 360 jam, masih dalam lingkung 15 hari. Ni kita ceritanya berdasarkan kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti kita akan tengok Imam Ahmad lain pandangannya. Yang kita bahagikan yang paling utamanya, kita kena tahu mazhab kita. Sebab iaitu yang kita nak amalkan. Mazhab lain kita kena tengok pula kitab-kitabnya, apa pula syarat fiqahnya. Iaitu kita sekadar, orang kata sekadar tahu, tapi untuk mengamalkannya perlu meneliti dengan halus. Oleh kerana kita tak mendalami mazhab Imam Ahmad contohnya, atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, makanya kita ambil berat sikit dengan mazhab kita, iaitu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kerana itu yang kita belajar secara mendalam. Apabila darah berlebih 15 hari, lalu bulan lepasnya pula darah haid datang biasa, katakan bulan lepasnya tak adalah kita istihadah, dan darah haid pada bulan lepasnya katakan dalam tempoh hanya 10 hari datang darah. Hari ke-11 dah berhenti darahnya. Makanya dalam keadaan kes yang berlaku ni pula, sepanjang 15 hari tu sama je bentuk darahnya. Rupanya sama je ya, merah dari mula sampai ke sudah. Tak ada pula hari pertama pekat sikit, hari kedua udah cair, tak ada. Elok je sama je. Daripada hari mula sampailah berlebih 15 hari. Makanya mengikut kefahaman mazhab kita, haidnya dikira mengikut adat bulan lepas. Berapa hari? Kita tanya ke orang perempuan tu, berapa hari datang darah? Dia kata bulan lepas 10 hari. Maknanya bulan ini diiktibar juga 10 hari. Mengikut adat, kerana ditakdirkan darah yang datang untuk bulan ini sama je dan tak ada beza. Berbeza pula kalau darah bulan lepas 10 hari. Darah yang datang pada bulan ini lebih 15 hari, tetapi ada pula perbezaan. Hari pertama sampai hari kelima hitam pekat yang amat-amat. Masuk ke hari yang ke-6 udah cair, udah warna agak kuning, sampailah lebih daripada 15 hari. Makanya ia adalah kes, bukan kes Sayyidatuna Hamnah,
tetapi kes Sayyidatuna Fatimah bintu Hubaish. Fatimah bintu Hubaish Fatimah bintu Abi Hubaish ke saya dah terlupa. Fatimah bintu Hubaish ke Abi Hubaish? Abi Hubaish. Fatimah bintu Abi Hubaish. Silakan Ayuhal Azhari. Adat tu dikira sekali kita bulan, satu bulan satu kita tu macam mana? Maknanya mengikut bulan lepasnya datangnya berapa hari? Cukup sekali je. Maknanya kita ambil yang paling dekat. Kalau dia setiap bulan dia lain macam Maknanya kita ambil yang paling hampir. Memang ada kalinya orang perempuan berbeza-beza. Saya ni menyebut asal fakta je lah. Kita tak pernah datang bulan, walaupun kita menengok bulan. Tapi bulan tak pernah datang ke kita, sebab bulan datang ke riba kan. Dah lain pun ceritanya. Teringat cerita Piramli je lah. Makanya kita ikut yang bulan lepas. Katakan bulan 1 10 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, bulan keempat datang istihadah. Dan sama je darahnya, tak ada beza antara hari pertama sampai 15 sama je rupanya. Maka kita iktibar hari bulan yang paling dekat. Bulan lepas berapa hari? Katakan bulan lepas 10 hari, maka untuk bulan yang datang istiadah diiktibar juga 10 hari kan. Dan sebelum ini kita telah pun meneliti terjemahan hadis, cuma tak habis. Jadi pada hari ini kita masih lagi di masalah yang ke-484. Masalah yang ke-484 iaitu huraian terhadap hadis Nabi SAW berkaitan dengan isu yang dihadapi oleh Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Makanya kita telah pun meneliti huraian Al-Imam Syekh Idris Al-Marbawi, dan hari ini kita akan sambung hadisnya sebab tak habis lagi masalah ni, iaitu pada kenyataan yang berbunyi kemudian bersabda lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatahidi sittata ayyam aw sab'ata ayyam fi ilmillahi summa ightasili. Kita akan masuk dalam terjemahan serta huraian bagi petikan hujung-hujung hadis Sayyidatuna Hamnah, dan insya-Allah kita akan dapat menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita akan masuk pula masalah yang baru biiznillah kalau sempat, iaitu kita mula nak melihat akan masalah-masalah sekitar isu istihadah. Kita dah tahu dua keadaan. Di sana ada lagi keadaan-keadaan yang lain. Yang dua ni kita dah hafal. Saya pun dah hafal. Padahal sepanjang hidup saya tak pernah hafal masalah ni. Oleh kerana kes kitab Bahrul Mazi ulang sampai awak pun hafal. Harus dalam mimpi pun terbawa gambarnya. Jadi kita akan tambah masalah yang ketiga, keempat. Semuanya ada 6 atau 7 seingat saya, yang berbeza-beza hukum bagi wanita yang terkena istihadah. Hafal je kita sebenarnya, kita boleh buat announcement. Mana-mana orang sekitar kalau kasar isu istihadah, datanglah ke Taman Seroja. Tanyalah mana-mana jemaah Seroja, semua boleh jawab. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dipanggil apa? Mufti istihadah. Buat istihadah je lah kan. Baik, Al-Fatihah sama-sama kita bacakan. Moga Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih menyampaikan pahala baca Al-Fatihah kita kepada Al-Imam At-Tirmizi, dan moga sampailah kita semua menghadap Imam Tirmizi di Tirmiz di Uzbekistan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sampai juga pahala kita kepada Al-Imam Syekh Al-Marbawi yang dekat dengan kita di Lubuk saja. Dan semoga sampai juga Fatihah kita kepada semua guru-guru dan juga murid bagi dua orang alim ini. Dan semoga sampai juga Fatihah kita kepada semua para pembaca, para pelajar dan para ulama yang menghuraikan kitab Bahrul Mazi ataupun syarah menghuraikan apa kitabnya Sunan At-Tirmizi atau mana-mana kitab yang ditulis oleh dua orang imam ini. Dan semoga sampai juga Fatihah kita kepada teman-teman kita yang lebih awal pulang ke hadrat Allah Azza wa Jal, iaitu almarhum Cikgu Megatnya, kemudian disusuli pula dengan Abang Sa'ad, kemudian disusuli pula dengan Abang Jamil Khair. Dan ada juga sebelum saya sampai pun katanya dah ada, bisa tak kenal. Moga semua mereka yang telah pulang sebelum kita, termasuk dah yang membaca kitab ini, diberikan ganjaran pahala Al-Fatihah oleh Allah Azza wa Jalla, hadiah daripada kita semua biiznillah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sambungan kepada huraian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu huraian bagi hadis yang ke-107. Secara tepatnya dalam kitab Bahrul Mazi, iaitu pada hujung bagi masalah yang ke-484. Okey, katanya Syekh Al-Marbawi rahimahullahu azza wa jalla, kemudian bersabda lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatahidi 6 ayamin aw 7 ayamin fi ilmi Allahi thumma ightasili. Apakala berlaku engkau yang demikian, iaitu datang istihadah, maka jadikan dirimu haid 6 hari atau 7 hari di dalam ilmu Allah, kemudian mandilah kamu. Imam Syafi'i faham macam mana hadis ini? Maknanya ikut adat sebelumnya. Nabi sebut 6 hari atau 7 hari ini mengikut adat kebiasaan orang perempuan, haidnya 6 hari atau 7 hari. Seolah-olah Nabi nak sebut ke Sayyidatuna Hamnah, kalaulah Mika bulan lepasnya 6 hari datang haid, maka bulan ni 6 hari juga datang haid. Kalau bulan lepas 7 hari, 7 harilah. Itu kebiasaan orang perempuan. Atau kalau lebih, lebihlah maknanya. Kemudian kata Nabi, mandilah setelah itu, iaitu setelah selesai 6 hari 7 hari itu, habislah haid, maka wajiblah sembahyang. Nak sembahyang kena istihadah, kena mandi wajib, walaupun darah istihadah masih keluar. Nanti kita akan tengok mazhab Imam Ahmad faham lain, mazhab Imam Syafi'i faham lain. Fa iza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati fasalli 24 lailatan aw 23 lailatan wa ayyamaha fasalli wasumi. Maka apabila sudah engkau tahukan diri engkau bahawasanya engkau sungguhnya sudah suci dan bersih seperti kira yang telah aku beri fatwa padamu itu, main 6 hari atau 7 hari ikut adat sebelumnya, maknanya baki hari pada bulan itu adalah dalam keadaan suci, kerana haidnya adalah mengikut adat sebelumnya. Kalau adat sebelumnya 6 hari, berarti kalau bulan tu ada 30 tolak 6, maknanya berapa? 24. Kalau haidnya 7 hari, bulan tu ada 30, maknanya haidnya jadi 23. Sebab itu disebut di sini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka apabila sudah engkau tahukan diri engkau bahawasanya engkau sungguhnya sudah suci dan bersih seperti kira yang telah aku beri fatwa padamu itu, maka hendaklah sembahyang kamu 24 hari. 24 maknanya kalau haidnya 6 hari, atau 23. Di sini hendaklah sembahyang engkau 24 hari atau 23 malam dan harinya. 23 hari maksud dia, kerana kalau haid datang 7 hari, berarti 23 harilah yang berbaki dia dalam keadaan suci. Kerana biasanya orang perempuan datang haid sebulan sekali ya. Maka sembahyanglah kamu dan puasa, iaitu setelah daripada dah kenal pasti bila datang haid, berakhir saja haid, maka wajiblah sembahyang. Dan kalaulah dia nak berpuasa sunat, sudah boleh. Kalaulah bulan itu bulan Ramadan, wajiblah ia berpuasa pada hari dia datang istihadah, kerana setelah itu dia sudah, setelah haid dia sudah suci walaupun darah masih keluar. Cuma dalam mazhab kita fahamnya macam mana? Kita hanya boleh tahu dia datang istihadah setelah darahnya berlalu 15 hari 15 malam. Nanti kita akan tengok pandangan Imam Ahmad lain sikit dalam masalah yang keseterusnya kan. Fa inna zalika ya, saya salah baca Fa inna zaliki yujzi'uki, maka bahawasanya yang demikian itu memadai akan dikau. Maknanya cukuplah tahan sembahyang hanya pada 6 hari atau 7 hari, selebihnya wajiblah sembahyang. Sudah cukup hanya tak sembahyang 6 hari atau 7 hari. Maksudnya apa? Mengikut adat sebelum ini. Kalau dia bulan lepas 10 hari datang haid, 10 harilah untuk bulan ini dia menahan diri daripada sembahyang dan puasa wajib. Kemudian setelah itu wajiblah dia melakukan ibadat seperti biasa.
Dalam mazhab kita semua ni setelah darah itu melebihi 15 hari 15 malam. Maknanya kita nak kenal pasti hari apa sebenarnya datang haid. Selepas tu hari yang kita tak semayang kena qada. Walaupun pada hari darah tu datang kita tak semayang, bukan kita lah, orang perempuan tu tak semayang kerana disangkanya haid. Rupa-rupanya ia adalah istihadah. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa wa kama yatuhurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Dan demikian itulah maka perbuat olehmu sebagaimana perempuan-perempuan haid dan sebagaimana sucinya bagi tempat berhenti haid mereka itu dan sucinya, iaitu mengikut adat kebiasaan. Biasanya orang perempuan sama, iaitu 7 hari atau 6 hari. Bererti Sayyidatuna Hamnah pun kalau bulan lepas macam orang biasa 6 hari atau 7 hari, ikutlah macam orang lain. Tapi dalam mazhab kita faham, kalaulah bulan sebelumnya datang haid sampai 12 hari, bulan ini 12 hari lah dia datang haid. Kerana apa? Selebihnya dianggap istihadah. Bila perkara ni berlaku? Setelah darah melebihi 15 hari 15 malam, maka ditahulah disangkanya 15 hari datang haid, engkohnya hanya 12 hari datang haid, bakinya adalah darah istihadah. Kalau 12 hari datang haid, 13 hari, 14 hari, 15 hari, 3 hari dia kena qada solatnya. Dan pada hari yang ke-16 dia wajib sembahyang, dan pada hari ke-16 tu dia wajib mandi untuk sembahyang bagi hari yang ke-16 dan qada bagi hari yang ke-13, 14 dan 15 kalau haidnya datang 12 hari pada bulan lepas. Ini ceritanya darah sama je pasien daripada hari pertama sampai ke hari yang ke-15. Kemudian kata Nabi SAW, fa in qawiti ala an tuakhiri adh-dhuhra wa tu'ajjili al-'asra thumma taghtasilina hina tathurina wa tusallina adh-dhuhra wal 'asra jami'an, maka kelakuan menghimpunkan dua sembahyang pada satu mandi itu, iaitu jika kuasa engkau atas mentakhirkan zuhur dan mensegerakan asar, kemudian mandi engkau, kemudian masa engkau suci daripada haid seperti kira di atas tadi, dan sembahyang engkau akan zuhur dan asar sekaliannya, maka demikian memadai akan dikau. Nabi mula mengajar cara nak mandinya, kemudian Nabi mencadangkan supaya kalau mampu dua sembahyang itu seolah-olah disembahyangkan secara jamak. Secara jamak, secara zahirnya, walaupun hakikatnya bukan sembahyang jamak. Kerana hakikat sembahyang jamak adalah salah satu sembahyang dibuat bukan pada waktunya. Sedangkan yang Nabi cadangkan ini bagi orang yang sakit, dia tak larat. Biasa orang datang istihadah ni dia pun lemah. Kalau dia nak sembahyang setiap waktu tu pada awal waktu, dia tak larat. Mungkin lepas dia sembahyang dia nak lelap, lepas tu nak bangun pulang asar, dia tak larat. Makanya Nabi cadangkan dua sembahyang dihimpunkan serentak, iaitu sembahyang zuhur di hujung waktu, dekat-dekat nak habis zuhur, sembahyang zuhur, elok bagi salam, seminit dulu masuk asar. Lepas tu terus sembahyang asar. Jadi dia dapat meringkaskan waktu dan selepas tu dia boleh berehat semula. Ustaz, kalau keadaan hadis ni sesuai sekali tak untuk orang yang kena sisir? Ya. Dia boleh mengamalkan juga. Kalau orang yang terkena kencing tak lawas juga, kalau dia nak amalkan boleh. Kalau dia rasa berat kan, dia rasa susah sebab setiap awal waktu dia nak kena ni, dia nak itu, maka boleh. Cumanya dari sudut sembahyang sahaja. Adapun dari sudut membersihkan kemaluan, tetap setiap kali sembahyang kena bersihkan. Maksud dia, dalam isu darah istihadah, dalam isu orang yang terkena kencing tak lawas ataupun kentut tak lawas ni, ada kentut tapi dia tak ada najis lah, cuma dia angin sentiasa keluar je. Hadap dia siapa kawan dengan dia tu, keluar je sentiasa, tak ada waktu berehat, put je Maka orang yang apa ni, kalau ikutnya dia semayang pun, kalau ikut asal hukum tak sah, tapi dia wajib semayang. Maka dia semayang atas dasar hormat, menghormati waktu dan kemampuan dia takat itu saja. Cuma apa dia kena buat, macam yang telah kita bahaskan sebelum ini, dia hanya boleh sembahyang bila masuk waktu. Yelah, mana boleh sembahyang sebelum waktu. Tapi maksudnya berwuduk, saya tersalah sebut, berwuduk setelah masuk waktu. Maknanya kalau orang keadaan biasa, sebelum zuhur dah boleh ambil wuduk siap-siap, dia tak boleh, kena tunggu zuhur dulu baru masuk, baru ambil wuduk, kemudian setelah ambil wuduk segera melaksanakan solat. Dan ia kena buat pada tiap-tiap kali sembahyang. Katakan dia pun jadi susah,
berat, apa namanya, dia pula banyak hair pula apa semua, maka dia boleh buat seperti yang isu darah istihadah ni. Dia sembahyang Zuhur contohnya di hujung-hujung waktu, lagi 10 minit nak masuk asar, dia pun qada hajat. Kalau kentut tak lawa tak ada masalah lah, sebab kentut tak lawa tak diisi. Tapi kentut tak lawa berisi pula, satu isu pula lah. Dia kena bersihkanlah kemaluan dia sebab udah berisi. Tapi kalau semata-mata kentut, angin itu tidak bernajis. Yang bernajisnya kalau ada isi, itu bernajis lah. Jadi katakan dalam isu kencing tak lawa, apa dia kena buat? Maka katakan dia nak buat kes Sayyidatuna Hamnah ni, dia nak apply bagi masalah kencing tak lawa. Lagi 10 minit nak masuk asar, dia pun masuk ke bilik air, bersihkan kemaluan. Kemudian dia pun ikat kawasan yang terbabit supaya kencing tak terkena ke pakaian. Sebab itu boleh dielakkan. Yang tak boleh dielakkan, kencing nak keluar tu tak dapat nak tahan. Larat dia nak menahan, mana boleh. Tapi untuk mengelakkan kencing daripada terkena pakaian, boleh. Dia letaklah sarung apa ke, buatlah macam mana pun, ikut kepandaian masing-masing. Saya nak nyebut sini pun tak lalu juga. Siapa yang tak dapat idea, saya ada banyak macam idea. Baik, setelah dia dah memastikan kencing dia tu tak terkena ke kemaluan dia, maksud sama juga kes orang istihadah. Dia pun pakailah apa namanya tuala wanita ke apa ke, supaya darah itu tak terkena ke pakaian. Setelah selesai diistinja, selesai dia menutup kawasan terbabit supaya darah tak terkena pakaian, terus dia ambil wudu. Setelah ambil wudu, terus dia sembahyang Zuhur. Elok je habis Zuhur, elok je bagi salam, seminit dulu lepas tu masuk asar. Dia pun buat perkara yang sama. Apa dia? Dia bersihkan kemaluan, sebab masa tengah sembahyang pun darah dah keluar. Jadi dia bersihkan kemaluan, kemudian dia tekuk kemaluannya dengan sesuatu, kemudian dia berwuduk, kemudian dia pun bangun untuk sembahyang asar. Jadi itu cara dia. Kalau dia nak sekali rap je, dan nak setiap kali sembahyang ambil masa yang lama sebab dia nak pergi ke bilik air lambat, ini senang. Lepas sembahyang kejap je dia mengambil masa sekali rap untuk Zuhur dan asar. Lepas tu dia boleh berehat sepanjang masa, dan mungkin dia boleh buat kerja yang lain. Jadi boleh untuk diaplikan. Bahkan sebahagian para ulama mengatakan bagi orang yang sakit, yang tak sihat, dia nak bangun, dia tak larat, dia boleh mengamalkan jamak ini, iaitu al-jam'us suri, jamak secara luaran saja. Pada hakikatnya setiap sembahyang dibuat pada waktunya. Cuma Zuhur dibuat di hujung, asar buat di awal, maghrib buat di hujung waktu, isyak di awal waktu. Subuh tak boleh nak jamak. Subuh kena buat dalam waktunya. Dan setiap sembahyang tu memang buat dalam waktunya, cuma dikemudiankan, diawalkan saja. Cuma di sini Nabi ajar untuk Sayyidatuna Hamnah sebab kalau nak supaya lebih orang kata lebih berhati-hati, kod darah tu terpercik ke badan semua, Nabi cadang mandi terus. Mandi terus, bukan semata-mata bersihkan kemaluan, tapi mandi untuk setiap kali 2 sembahyang nak dibuat. Nak sembahyang Zuhur dengan sembahyang asar, mandi untuk sembahyang Zuhur dengan asar. Nanti maghrib dengan isyak, mandi lagi. Cuma mengikut kefahaman mazhab kita, walaupun mandi, tapi lepas sembahyang Zuhur tu nak sembahyang asar, dia kena bersihkan kemaluan saja. Jadi maknanya Nabi cadang juga kepada Sayyidatuna Hamnah untuk mandi. Kerana kes Sayyidatuna Hamnah ni darahnya banyak yang amat. Maknanya sampai Nabi cadang letak itu, dia kata banyak ya Rasulullah. Maknanya dengan keadaan rupa itu, maknanya badan ni memang terkena najis yang amat-amat. Jadi cara nak bersihkan tu untuk mudahkan Sayyidatuna Hamnah, Rasulullah mencadangkan mandi dan sembahyang jamak secara suri. Wuduk boleh Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, setelah mandi itu wajib berwuduk. Cuma mandi yang tak wajib wuduk mula-mula, iaitu ketika mandi wajib. Kerana dalam mandi wajib, bila sudah mandi wajib, terangkat sekali hadas kecil. Maka demikian memadai akan dikau. Kemudian kata Nabi, summa tuakhirinal maghriba wa tuajjilinal isya, summa taghtasilina wa tajma'ina bainas salataini faf'ali. Kemudian jika hendak menghimpun antara 2 sembahyang maghrib dan isyak, tadi Zuhur dan asar, Nabi kata isyak dengan maghrib pun sama juga kesnya, maka engkau takhir akan maghrib, lewatkan maghrib, tak payah buat awal waktu, tunggu sampai dengar kuliah dulu. Lepas tu nengok-nengok, ustaz ni tak berhenti kan maknya. Pergi ke bilik air, selesaikan, kemudian sembahyang maghrib. Kemudian lepas maghrib masuk isyak, terus sembahyang isyak, sembahyang di belakang tu. Nak nunggu orang ni kan lambat pula. Sekali rap terus seolah-olah sembahyang jamak. Ustaz, maksudnya dia tak wajib solat jemaah betul?
Dia boleh sembahyang jemaah. Untuk kes lelaki istihadah, lelaki yang terkena kencing tak lawas ataupun wanita yang terkena istihadah, kalau mengikut hukum setelah dia berwuduk dia kena segera sembahyang. Tetapi antara keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, kalau dia terlambat sebab menunggu solat berjemaah, boleh menunggu orang qomat, dia dianggap walaupun ambil wuduk, walaupun lama menunggu tu, itu dianggap salah satu keperluan yang dimaafkan, kerana solat berjemaah itu lebih banyak pahalanya. Sembahyang Jumaat. Lama kalau kita boleh masuk waktu tu, dia basuh tu sambil wuduk. Kalau contoh dah kurang mungkinlah setengah jam semua. So waktu tu panjang. Untuk sembahyang Jumaat, maknanya adakah orang sembahyang dia nak kena dia lepas wuduk kan macam mana? untuk sembahyang Jumaat saya tak pasti. Sebab kalau ikutnya dia tujuan selepas dia selesai berwuduk terus sembahyang dan menunggu nak khutbah habis tu lama. Kalau sekadar nak menunggu orang qomat sekejap, lepas azan biasa orang qomat terus, tak ambil masa yang lama. Tapi untuk khutbah, dia menunggu khutbah tu habis ambil masa yang lama. Wallahualam, saya tak tahu jawapannya. Cuma bagi kalau ada orang yang bermasalah apa ni, saya cadangkan dia tangguhkan. Ni cadangan saya. Sebab kalau sementara nak tahu hukum tak jumpa lagi, ini cadangan ni untuk kita elakkan supaya dapat kena. Apa dia? Semasa dengan khutbah tak perlu ambil wuduk lagi. Dekat-dekat khutbah nak habis, pergi ke bilik ayun, bersihkan diri, ambil wuduk, dan sekira-kira lepas ambil wuduk orang pun qamat, dia pun terus sembahyang Jumaat. Dia masih wajib sembahyang Jumaat. Dia mesti wajib sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat tidak gugur dengan sebab dia terkena kencing tak lawas. Kecuali kalau contohnya antara keuzuran Jumaat ni, antaranya kalau mulut dia berbau, badan dia berbau sampai orang dah tak lalu. Ketika itu dia mendapat keuzuran kerana kewujudan dia mengganggu orang. Tapi masalah bersetan dengan perfume tak selesai juga. Tak selesai juga Takut perfume tu pun jadi lain perfume-nya. Kalau bau dia buat Ikutlah maknanya keadaannya. Kalau dia dapat selesaikan, kalau dia dapat hilangkan bau tu dengan dia, contohnya dia mandi ataupun dia pergi cuci gigi ke apa semua, dan dah hilang, maka dia wajib semulalah sembahyang Jumaat. Tapi kalau bau tu masih ada, ketika itu antara keuzuran untuk meninggalkan sembahyang Jumaat adalah apabila seseorang itu berbau yang tidak enak bagi masyarakat. Sama juga kalau contohnya kencing dia tak dapat ditahan-tahan, kalau dia pergi juga walaupun dia dah pakai akan mengalir dan mengotorkan masjid, dia juga terlepas daripada kewajipan sembahyang Jumaat. Dan sehingga kata para ulama kita, Imam Malik di hujung hayatnya diuji Tuhan kencing tak lawas, menyebabkan beliau takut mengotorkan Masjid Nabawi kerana beliau solat di Masjid Nabawi. Maka beliau tidak sembahyang berjemaah di hujung hayatnya. Bila orang tanya kenapa, aku lebih tahu keadaan diriku, tak payah tanya, katanya. Tapi setelah dikaji-kaji, kemungkinan beliau terkena kencing tak lawas, takut mengotorkan Masjid Nabawi Asy-Syarif. Kemudian disebut di sini, kemudian jika hendak menghimpun antara dua sembahyang maghrib dan isyak, maka engkau takhirkan maghrib dan engkau segerakan isyak pada awal waktunya. Kemudian engkau mandi dan mengambil wuduk dan engkau himpunkan antara dua sembahyang maghrib dan isyak, maka perbuatlah begitu. Maksudnya kalau lalu, kalau mampu, berasa kalau nak sembahyang setiap waktu tu nak buat awal waktu, ya silakan. Tapi Nabi mencadang kepada Sayyidatuna Hamnah sebab nampak Sayyidatuna Hamnah dalam keadaan uzur yang amat-amat, sebab darahnya keluar banyak yang amat-amat. Wa taghtasilin. Dalam buku tuan-tuan apa? Wa taghsilin ke wa taghtasilin? Taghtasilin Wa taghtasilin. Okey, betul lah. Dalam buku saya tertinggal huruf huruf ta yang kedua tu tertinggal. Wa taghsilin, wa tughsilin, macam itulah. Yang betulnya wa taghtasilin. Betul dalam buku tuan-tuan, betul ya. Wa taghtasilina ma'as subh wa tusallin. Dan engkau mandi pula serta subuh dan sembahyang. Sembahyang subuh tak payah kata apalah, tak boleh nak dekat-dekat nak syuruk baru sembahyang. Tu mana dia gabung sembahyang syuruk dengan sembahyang subuh, sebab dah masuk syuruk pun kena tunggu lagi waktu baru boleh sembahyang duha. Jadi untuk subuh mesti dalam waktunya, tak kiralah buat awal ke tengah ke hujung, ikut selesa. Tak, sebab dia tak ada penggabungan dengan sembahyang lain. Beza dengan zuhur dengan asar, bolehlah macam gabung. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Wa kadzaliki faf'ali wa sumi in qawita ala zalik. Dan demikian itulah aturannya. Dalam buku tuan aturannya kan? Aturannya. Betul-betul dalam buku saya atau ratanya. Boleh dibaca atau rata. Alif tawa, lepas tu jauh sikit, lepas tu ra alif tanya. Atau ratanya. Macam tersalah tulis ni. Nak tulis aturannya, sudahnya atu tu jauh, lepas tu rannya tu tertukar huruf tau. Dah kita membaca atau ratanya. Saya fikir nak katakan apa kan? Aturannya. Biasalah dalam menulis ni kadang-kadang tersilap. Saya terjemah Syama'il Muhammadiyah dengan kawan-kawan, clear, complete. Saya cek balik 17 muka surat salah. Saya terpaksa buat pula kesilapan. Surat ni ada kesilapan betul macam ni, sampai kena 17 muka surat nak menulis balik kesilapan tu. Itu habis cek dah tu kan. Nak katanya itu biasa. Sebab tu tuan-tuan kata pula syaitan jangan. Sebab malam yazuk la yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Menulis kitab ni kadang-kadang kita rasa perfect. Kita baca balik kita pun ni la ilaha illallah macam boleh tak tersedar yang ni dah tersalah. Tapi alhamdulillah dengan kita baca kita dapat sedar balik di mana yang perlu diperbetulkan. Dan ini tidak mengurangkan kemuliaan penulis kitab biiznillah subhanahu wa taala. Dan demikian itulah aturannya, perbuat olehmu dan puasalah engkau, iaitu apabila dalam keadaan istihadah wajib berpuasa dan wajib sembahyang seperti biasa. Sebab dia bukan dalam keadaan haid kan. Maka perbuatlah menghimpunkan 2 sembahyang 1 mandi itu jika kuat dan kuasa engkau atas demikian itu. Mungkin kita rasa apa masalahnya, mandi je. Kalau kita duduk negara Arab, negara sejuk, kita akan tahu. Nak mandi tu rasanya ya Allah. Kalau boleh, biasanya saya kalau musim sejuk mandi mungkin dalam 2 kali seminggu. Kalau berasa malas ya amat-amat, seminggu sekali. Hari Jumaat je mandi. Tapi badan tetap bau. Kawan saya bantai sebulan sekali. Tu teruk penuh. Udah sebulan dengan sembahyang Jumaat pun dia tak mandi ya. Sebab apa? Memang kita jadi tak lalu sebab sejuk ya amat-amat. Di Malaysia mungkin nak mandi sembahyang subuh tu je rasa tak lalu. Sekadar mandi waktu lain, hangat pijo sedap lah mandi je. Kalau ada sungai pula terojun semuanya Tapi dah tak ada sungai. Jadi nak katanya mungkin kita rasa apa susahnya. Nabi kata kalau mereka mampu, kalau kuat. Sebab meraihkan realiti masyarakat ketika itu. Tambah pula masyarakat zaman Nabi nak ngambil air pun satu hal juga. Nak kena cedok jauh. Bukan ada boleh buka paip macam di rumah kita. Kena ngambil air. Air pula bukan ada sungai tepi rumah. Mana Madinah ada sungai. Jadi kena ngambil air di telaga. Telaga pula bukan semua rumah ada telaga. Kadang-kadang telaga jauh. Nak kena pikul lah, nak kena bawa air ke rumah, lepas tu nak mandi. Memang jadi satu roja lah maknanya. Sebab tu Nabi kata sekiranya mampu, lebih baik 2 sembahyang itu sekali dengan mandi terus. So setiap kali nak sembahyang Zuhur dengan Asar, mandi. Maghrib dengan Isyak nanti, mandi lagi. Subuh, mandi lagi. Jadi 1 hari sampai 3 kali mandi. Bagi musim sejuk memang menjadi satu cabaran. Sebab tu Nabi kata kiranya mampu. Kalau tak nak buat pun tak apa. Sebab yang wajib hanya bersihkan diri pada kemaluan yang kawasan yang terkena darah, kemudian berwudu. Itu saja yang wajib. Adapun mandi ia bukan satu kewajipan. Cuma lebih membersihkan dan lebih menyegarkan. Tambah lagi kes ini adalah kes Sayyidatuna Hamnah yang darahnya begitu banyak keluar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambungannya disebut di sini. Dan demikian itu, okey sudah. Maka perbuatlah menghimpunkan 2 sembahyang 1 mandi itu jika kuat dan kuasa engkau atas demikian itu. Adapun jika tiada kuasa, main tak lalu, tak mampu, buatlah sekali mandi. Mandi apa ni? Mandi wajib. Iaitu setelah dah confirm dah terkena istihadah, maknanya darah haid udah berlalu, datang pula darah yang bukan darah haid, maka mesti mandi untuk sembahyang. Sebab ini adalah mandi wajib. Jadi kata di sini sebut, adapun jika tiada kuasa, buatlah sekali mandi, iaitu mandi wajib, dan mengambil wuduk sahaja tiap-tiap sembahyang. Sebab tak wajib mandi tiap-tiap kali sembahyang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa a'jabul amrayni ilayya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Hamnah radhiyallahu anha,
ialah yakni menghimpunkan antara dua sembahyang satu mandi, itulah yang lebih suka aku, yang lebih suka kepadaku. Yang paling aku suka adalah dihimpunkan dua sembahyang dengan gabung sekali mandi, ya. Kata Abu Isa, iaitu Al-Imam At-Tirmizi, atau nama betulnya Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa, meninggal dunia di Tirmiz. Tirmiz salah satu tempat di Uzbekistan, tapi jauh daripada Bukhara, jauh daripada Samarkand, jauh, tapi dia masih lagi di hari ini berada dalam negara Uzbekistan. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis, dalam buku tuan hadis ke hadas? Hadis. Dalam buku saya hadas, tertinggi huruf ya. Bermula ini hadis ialah hadis hasan lagi sahih. Jadi hadis Sayyidatuna Hamnah adalah hadis yang kuat. Yang ni kan Nabi Muhammad yang sarankan jamak suri tu, adakah dia jadi hukum sunat ke harus dia? Jamak suri ni, Jamak suri untuk orang keadaan jadi, adakah sebab Nabi sarankan? Adakah dia jadi hukum, dia jadi sunat ke hukum? maknanya adakah bagi orang yang Bukan masalah macam ni. okey, pada asalnya sembahyang di awal waktu tu yang disunatkan. Betul. Sembahyang pada awal waktu itu yang disunatkan. Maknanya kalaulah satu orang tu lalu untuk sembahyang pada setiap awal waktu, maka itu yang lebih afdal. Kerana sembahyang di awal waktu tu lagi elok daripada sembahyang di hujung waktu. Tapi sembahyang dalam keadaan masih dalam waktu, maka tak ada masalah. Kalau sembahyang dalam waktu, tak ada masalah. Jangan sembahyang dah habis waktu, dah habis zuhur baru nak sembahyang zuhur. Ayat tu dah qada, sengaja berdosa. Tetapi dalam kes ini, apabila Nabi mencadangkan kepada Sayyidatuna Hamnah, zahirnya menunjukkan ini kerana sukar bagi Sayyidatuna Hamnah untuk sembahyang di awal waktu. Jadi Nabi mencadangkan yang lebih mudah bagi beliau, sebab orangnya sakit. Maknanya kalaulah satu orang tu dia sakit, dan kalau ikutnya dia nak sembahyang awal waktu boleh, tapi dia kena beria sikit, maknanya susahkan diri dia, tapi dia lalu nak buat, makanya sembahyang di awal waktu itulah yang terbaik kalau mengikut zahir hadis Nabi Muhammad yang lain. Tetapi katakan orang tu tak lalu juga, jangan dipaksa, kerana Nabi juga pernah mencadangkan untuk disembahyang di akhir waktu dengan jamak suri. Jadi seolah-olahnya bagi yang mampu sembahyang awal waktu, bukan jamak suri. Kalau keadaan macam itu dia harus sedang maksudnya. Kalau orang yang sakit macam tu, Seolah-olahnya apa itu, walaupun saranan daripada Nabi. dia tak naik martabat lah, kot lah kan. Dia tak naik martabat dia daripada. Yalah, kalau macam ulama berbincang, mungkin jumpa satu hukum katanya, jadi mungkin harus. Selepas azan, Satu Nabi menguatkan lagi, dia jadi sudah tak ada lah. ba'dal azan, insya-Allah. Ba'dal Ba'dal azan. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
محمد رسولا بالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi dalam isu orang yang sakit tadi, contoh macam kes datang istihadah ataupun sakit yang berat, secara asasnya bagi mereka yang mampu untuk sembahyang awal waktu, semestinya sembahyang di awal waktu itu lebih bagus. Maknanya dia adalah satu tuntutan secara umum dari syarak, kita disunatkan sembahyang di awal waktu. Saya pergi ke Uzbek baru ni, demo sembahyang subuh lewat. Sebab dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sunat sembahyang subuh ketika tanah dah cerah, tapi sebelum syuruk lah, lebih kurang 10 minit, 5 minit, 15 minit sebelum subuh. Masa tu dia sembahyang beramai-ramai. Subuh pukul 3 suku. Saya pergi pukul 3 sebab nak bagi dapat masuk awal. Polis tak bagi, dia kata pukul 4 baru datang. Saya tengok waktu, kita tengok perisian kita, tengok tulis pukul 3. Tengok waktu tempatan pula pukul 4 baru masuk subuh. Saya pun tak tahu, kut mazhab Imam Abu Hanifah waktunya lewat. Saya pun tunggulah. Pukul 5 baru saya pergi. Sampai-sampai orang tengah duduk mendengar orang baca Yasin. Imam baca Yasin pakat-pakat dengar. Saya kata, baca Yasin dulu gamak ni, pukul 9 subuh. Elok baca Yasin semua pakat balik. Baru saya tahu orang dah habis sembahyang. Yang saya dah risau demo ni baca Yasin kau pada 9 subuh. Kuhnya dah 9 subuh. Saya terlambat itu memang ikut mazhab Imam Hanifah betul. Lagi 5 minit ke tinggal berapa waktu nak habis subuh. Saya dah ketua orang ke demo ni tak nak sembahyang ke kan. Tak tahu cerita kan. Lepas tu azan pula tak dengar. Kalau di Uzbek tu lah demo azan dalam masjid saja ke, wallahualam. Jadi asasnya kalau orang tu sihat sembahyang di awal waktu. Kalau dia sakit dan dia boleh, dia ada kederat, maknanya untuk sembahyang awal waktu tak ada hal lah bagi dia, maka eloklah dia sembahyang awal waktu. Tapi bagi mereka yang tak lalu juga, tak larat nak sembahyang awal waktu, ketika tu dia ada keuzuran. Dia nak sembahyang lewat tak ada masalah. Cuma adakah soalannya, ketika orang itu tak mampu nak sembahyang di awal waktu, adakah lebih baik dia jamak suri atau dia pilih je mana-mana waktu? Itu saya kira soalan daripada Ustaz tak? Maknanya adakah disunatkan untuk orang yang tak mampu sembahyang awal waktu, adakah dia disunatkan untuk jamak suri, iaitu satu solat di awal waktu, satu solat di hujung waktu, atau dia ketika itu tak kisahlah, maknanya nak jamak suri pun tak apa, tak jamak suri pun tak apa, dua-dua sama hukum. Saya kira tu soalannya. Maksud saya ialah adakah bila Nabi kata solatlah jamak suri, adakah Nabi kata itu menjadikan sunat? Okey. Sunat kat itu. Apabila Nabi SAW menyebut kepada Sayyidatuna Hamnah, solatlah secara jamak suri dalam isu ini tak? Adakah permintaan Nabi itu akan menjadi ia sebagai satu hukum sunat? Maka di sini perlu dilihat dari sudut kefahaman fuqaha kita. Sebab ada kalanya arahan Nabi itu atas dasar untuk mengatakan ia harus dibuat. Ada kalanya Nabi suruh menjadi wajib, di sini tak jadi wajib lah. Ada kalanya memang Nabi menyuruh atas dasar ia adalah sunat. Jadi untuk menentukan adakah jamak suri ini disunatkan berdasarkan arahan Nabi ataupun tidak, jawapannya saya tak tahu. Iaitu perlu dirujuk, adakah fuqaha kita berpendapat arahan di sini adalah lin nadbi atau lil ibahah. Sebab ada kalanya Nabi suruh dan ia menjadi satu perkara yang diharuskan. Macam Allah Taala kata apa? Wa kuli washrabi. Wa kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Adakah saya wajib makan? Maksudnya kalau kenyang tiba-tiba nak makan seronok, wajib ke? Tak. Sunat ke? Tidak juga. Tapi Tuhan nyebut makanlah, minumlah. Maknanya kalau nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Nak minum, minum. Tak minum, sudah. Jadi dia adalah arahan, tetapi dengan keinginan untuk mengatakan ia tidak haram. Jadi adakah maksud Nabi ni jamaklah suri kerana ia tidak haram, atau lakukanlah jamak suri kerana itu lebih berpahala daripada mika sembahyang zuhur tengah-tengah waktu, kemudian asar nanti tengah-tengah waktu? Atau seeloknya memang dah tak mampu nak sembahyang awal waktu, daripada setiap sembahyang buat tengah-tengah, lagi baik ada sembahyang awal waktu. Jadi sembahyang asar awal waktu walaupun zuhurnya hujung waktu, dapatlah juga pahala sembahyang awal waktu walaupun tidak pada setiap sembahyang. Daripada zuhur pukul berapa sembahyang? Pukul 3, asar nanti pukul 6.
Maghrib pukul berapa? Dekat pukul 8 suku. Isyak pukul 2 pagi. Maknanya, adakah itu lebih baik? Atau lebih baik daripada tak dapat semayang waktu? Adalah juga semayang dapat waktu. Itu semayang asar dengan semayang isyak. Zahirnya seolah-olah jamak suri disunatkan. Sebab dia ada membawa kepada makna dapat semayang awal waktu. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Nabi minta kalau boleh kita semayang setiap semayang awal waktu. Okey, sekarang dah tak mampu. Daripada terus kalau apa itu tak mampu, biarlah semua semayang buat tengah-tengah waktu. Daripada dengan alasan dah saya tak mampu nak buat awal waktu. Okey, mereka mampu nak jamak suri, maka eloklah dibuat jamak suri. Secara zahirnya apa itu? Tetapi adakah itu yang difahami oleh fuqaha kita? Jawapannya saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah selesai kita meneliti perbahasan ini, dan perbahasan yang seterusnya adalah haid semedang kelakuan pertama. Mulalah kita nak membahaskan tentang keadaan-keadaan wanita-wanita terkena istihadah. Yang kita telah dengar daripada 2 hadis sebelum ini, kita dah jumpa 2 keadaan. Alhamdulillah. Nanti dalam majlis-majlis yang akan datang, maksudnya hari ni kita dah berhenti lah ni. Itu maksudnya, jangan risau lah maknanya. Bunyi macam nak start lagi je. Tak, saya nak berhenti dah ni. Cuma tengah nak landing kan. Dalam majlis yang akan datang, kita akan lihat mula. Bila majlis akan datang tu, esok je pun kan. Tak jauh pun, besok je kan. Kita akan melihat bahawa mazhab Imam Ahmad lain sikit. Maknanya tak perlu tunggu 15 hari. Cara faham Imam Ahmad terhadap 2 hadis yang kita belajar ni lain dengan Imam Asy-Syafi'i memahaminya. Sedangkan Imam Ahmad dulu murid Imam Asy-Syafi'i. Maknanya kenapa tak ikut tuan gurunya? Kerana dalam kaedah ilmu usul fiqh, al-mujtahid la yuqallid. Apabila satu orang itu walaupun dia dulunya anak murid, tapi akhirnya sampai ke tahap layak berijtihad, layak dia sudah jadi orang yang pakar dalam bidang fiqh sehingga layak untuk terus pergi ke Quran dan hadis. Kalaulah ketika itu dia berpendapat pandangan gurunya yang selama ni dia belajar, dia pegang pandangan itu sebenarnya tersalah, mengikut pandangan si murid yang telah menjadi orang yang pakar, baru jadi pakar ni, maka wajib si murid tidak berpegang dengan pandangan gurunya. Dengan sebab itulah berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada kalanya Imam Syafi'i anak murid Imam Malik, mudahnya Imam Syafi'i tak sama pandangan Imam Malik. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, mudahnya Imam Ahmad tak sama pandangan dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Kalau orang tak tahu cerita, ini semua anak murid tak dengar cakap guru. Tak, dia bukan isu itu. Isunya adalah apabila seseorang sudah sampai ke tahap mujtahid, iaitu sampai ke tahap pakar yang amat-amat dalam bidang fiqh, wajib bagi dirinya untuk mencari sendiri hukum, bukan lagi berpegang dengan pandangan mujtahid yang lain, sebab dia pun sudah sampai ke level yang sama. Macam beginilah seorang doktor pakar, dia ada anak-anak murid dia. Sebelum anak murid dia jadi pakar, anak murid kena peganglah pandangan gurunya, sebab anak murid tak pakar lagi. Tapi bila setelah 10 tahun lepas tu, anak murid pun akhirnya jadi doktor pakar, dan anak murid nampak pandangan gurunya tidak tepat, ke dia kata, kamu nak marah perlu guru pegang dulu. Naya korang sakit. Ketika itu anak murid tak boleh pegang dah pandangan gurunya. Kalau pada pandangan anak murid, pandangan gurunya sudah silap. Begitulah yang berlaku dalam isu fiqh. Dan kita insyaAllah pertemuan yang berdatang, esok maknanya kita akan teliti pula masalah yang ke-485 dan ke seterusnya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah hari ini selesailah kita meneliti hadis-hadis, iaitu hadis Sayyidatuna Hamnah bintu Jahsh dan hadis Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish berkaitan dengan darah istihadah. Nanti kita akan tengok masalah yang ketiga, keempat, kelima, sehingga kita jadi orang ahli dalam bidang istihadah insya-Allah. Lepas ni kalau ada orang tanya aku istihadah, saya kata datang ke Taman Seroja, jumpa makcik-makcik Taman Seroja, dia pun boleh jawab. Nak jawab masalah apa? Sayyidatuna Hamnah, Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaish, atau Sayyidatuna yang lain pula. Kita akan tengok ceritanya akan datang insya-Allah. Sekadar itu saja daripada saya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tangguhkan majlis pada hari ini dengan sama-sama berselawat dan bersalam ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lum
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.